selamat sejahtera. Assalamualaikum kepada semua. Hari ini kita akan menguji kuasa otot. Kita akan menggunakan ujian standing broad jump. Ujian ini akan melibatkan kuasa lower body iaitu hamstring dan quadricep. Bagi prosedur ujian, pemanasan badan adalah wajib. Seterusnya, cara melaksanakan ujian, subjek perlu berdiri tegak di belakang garisan. Subjek perlu membengkokkan lutut, half squat dan mengayunkan tangan ke depan dan melaksanakan fasa lompatan. Seterusnya, sebelum memulakan ujian, subjek perlu memanaskan badan. Subjek akan melakukan lompat bintang 10 kali dan jumping squat 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, saya akan teruskan dengan prosedur dan demonstration. Okay. Pertama, kita akan duduk sebelum pada garisan starting line. Okay, measure kaki kita sebelum daripada garisan putih. Okay. Yang kedua, kita perlu squat down. Squatkan kaki kita, lepas tu tangan ni perlu hayun untuk create momentum. Jadi kita hayun, kita kena lompat menggunakan seluruh tenaga. Okay, faham tak? Okay, kaki mestilah mendarat dengan menggunakan dua kaki. Okay, jarak akan diambil daripada hujung to mid feet kita punya heel. Okay, clear? Okay, tadi saya tunjukkan cara yang valid untuk dapat point ataupun markah untuk standing broad jump. Tadi saya tunjuk cara yang salah ataupun kebanyakan daripada ujian tu tidak diambil rekod. Okay, yang pertama, dia lompat tu dia mendarat menggunakan punggung dia. Itu tidak dikira. Yang kedua, subjek lompat dan terlajak. Bila dia terlajak tu, jarak dia tidak diambil. Okay. Yang ketiga, dia mendarat menggunakan satu kaki. Tak boleh. Right? Clear? Okay, sekarang kita akan mulakan prosedur ujian untuk subjek satu. Okay. Alright, subjek untuk test yang pertama dapat 79 cm. Seterusnya, percubaan kedua. Awak pattern. Okey. Prosedur ujian tidak dikira sebahagian mendarat satu kaki. Okey, seterusnya cubaan kali ketiga ataupun kali terakhir. Tarik gerak. Okay, percubaan yang terakhir ataupun yang kali ketiga, subjek dapat 81 cm. Okey. Bagi keputusan ujian ketegasan power ini, jarak paling jauh akan dikira sebagai jarak akhir subjek. Itu saja daripada kami. Terima kasih.